ceria di Tamasya Komedi Rakyat. Bergelak tawa lupakan masalah di dunia penuh warna. Assalamualaikum. Tamasya Komedi Rakyat bersama dengan Syarul dan Ajak yang dibawakan khas oleh House rasa berhantu tak cukup satu. Ini adalah penaja utama kita je. Betul. Dalam Tamasya Komedi Rakyat juga podcast ini. Dan hari ni je. Ya. Selalu aku kopi peng tu. Kopi tu. Tapi hari ni aku macam tu tagline. Tapi kali ni nak buka ni rasa premium je. Oh ya Allah. Ini kopi lain je ni. Inilah ini Rul. Kau punya apa? Vanilla latte. Oh, aku punya Liberica Mocha. Yes. Premium nampak dia punya buka. Ada letuk. Aku cuba ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Vanilla latte. Dia kalau kopi berbisik Rul. Berbisik. Okey. Itu apa? Liberica. Liberica Mocha. Wow, seksinya. Ya. Tapi hari ni ya. Ya. Untuk podcast episod kali ni dengan premiumnya kopi ini. Kopi apa? Liberica. Mocha. Liberica. Biji kopi Liberica je. Kalau dekat Malaysia ni memang percentage yang ada biji kopi ni dekat Johor dengan kat Selangor. Kau betul-betul ke kau main ni? Yes. Kamu aku berapa banyak kali aku Google. Dan seperti premiumnya kopi ni je. Tetamu kita hari ni je. Premium juga. Memang sangat premium je. Bukan calang-calang kita bawakan, kita berbual dengan dia banyak terinspirasi je. Betul. Beliau merupakan seorang ibu, seorang wanita. Kalau kita tengok dengan mata kasar macam kita anggap wanita lemah je Rul kan. Tapi dia ni lah punca segalanya. House Act ni berada di pasaran Malaysia. Ya. Tak lain tak bukan ya. Kita tampilkan tetamu istimewa kita untuk podcast episod ini. Ya. Puan Anis. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebenarnya saya rasa teruja lah sebab ini macam betul-betul saya dengar first time orang sebut house itu dengan betul. Sebab orang Johor. Sebab bila saya buat road tour ke negeri-negeri lain, ada yang sebut house dia dah tak jadi. Sebab dia sebutan dia house dia tanda soal. Dia bukan tanda seruan. House bukan. Kita tak marah. Bukan tanda seru. Dia tanda soal. Sebab orang Johor ni penuh dengan kelembutan, manja. House panas lapar gitu. Belanja Okey, Puan Anis. Saya bukakan Puan Anis punya ni Kita tak payah panggil Puan Anis lah. Aku nak panggil dia Kak Anis lah. Ya, boleh ke? Silakan. Boleh ke? Silakan. Humble. Kak Anis saya bukakan. Silakan. Ada bunyi. Dia bunyi. Bunyi tu memang provide sekali ya. Purposely kita masukkan bunyi tu. Free gift bunyi tu. Okay. Jadi hari ni Thank Kak you, Anis kita rasa berbangga lah kerana owner House X sendiri yang turun untuk kita bertemu bual hari Betul. ini. InsyaAllah. Sebenarnya banyak inspirasi yang kita dapat daripada House X ni. Dan anda yang menonton podcast ini pastinya anda akan bakal mendapat ilmu perniagaan bersama dengan Puan Anis. Tapi sebelum tu kita nak kenal dulu figura ini. Macam mana dia ni lahir di mana, dibesarkan bagaimana kan? Mana? Mendapat pendidikan awal di mana? Dah kahwin ke? Puan ni dah kahwin kan? Puan. Dah kahwin Nak kan? cerai daripada Puan. Siapa yang bukan? Bukan. Takkanlah. Okey, baik. Kita nak sembang dengan Puan Anis. Siap. Soalan pertama saya Puan Anis. Silakan. Kak Anis. Kak Anis. Bila Kak Anis dilahirkan dan di mana asalnya Kak Anis ni? Biasa wanita tak nak kongsi tau tarikh lahir. Ya. Sudi. Pada saya tak ada masalah lah kot sebab lambat laun sekarang ni zaman internet boleh je Google kan nanti jumpa juga kan. Ya Allah pun orang tahu juga kan. Jadi lahir tu memang tahun 1980. Sekarang umur 45. Dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Dibesarkan di Batu Lima Tampoi. Sekarang dah tak ada sebab dah jadi Plaza Angsana Johor Bahru. Memang dia tunggu Kak Anis pindah dulu baru dia buat angsana. Bila masuk sekolah perumahan Tampoi tu memang dah tak ada dah. Jadi dibesarkan di Tampoi, bersekolah di sekolah perumahan Tampoi, lepas tu sekolah menengah perumahan Tampoi, sampai bila saya pergi mana-mana aktiviti sukan wakil sekolah, orang tanya, ni daripada Tampoi, awak betul ke tak betul? Gitu. Tapi biasa orang bila cakap pasal Tampoi kan ni, orang akan cakap Tampoi dulu. Padahal itu hanya sebuah institusi je dekat Tampoi.
Tapi sebab mungkin dikaitkan Hospital Permai tu lokasinya di Tampoi, dan Hospital Permai tu of course dengan untuk mereka-mereka yang ada masalah mental kan. So kita yang bila kita kenalkan diri kita daripada Tampoi, diorang akan tanya, awak betul ke tak betul? Tapi waktu zaman budak-budak kan, tak boleh nak marah. Bergurau. Tapi daripada tengok Kak Anis ni, Kak Anis punya percakapan tadi kan, dia ni seorang yang happy go lucky lah. Betul. Lepas tu tengok cakap laju je. Dulu pernah jadi pembaca berita tu. Taklah, cuma jadi pembahas sekolah. Okey. Ya, jadi kalau suruh berbahas, bergaduh dengan cikgu pun jadi juga tu. Okey Kak Anis, boleh kita tahu Kak Anis dilahirkan dalam keluarga yang senang ataupun asal daripada keluarga susah? Saya dilahirkan dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayah saya hanyalah seorang buruh kasar. Kalau tengok dekat tengah jalan highway tu ada line-line putih yang putus-putus tu, ayah saya kerja dengan JKR untuk buat line putih-putih tu. Dan ibu saya seorang peniaga warung sejak saya berusia 7 tahun. Adik-beradik ramai? Adik-beradik 5 orang. Saya anak pertama, Kak Long yang paling garang. Kak Long kawasan. Tim lah kita. Sama. Sulung, anak yang sulung. Ya, jadi seorang anak sulung, kita perlu ada jati diri yang tinggi. Kita perlu ada ketegasan. Kalau tidak, kita tak boleh nak jaga adik-adik kita ni. Sebab bila mak dah sibuk berwarung kan, kita lah yang jadi mak kat rumah ni. Menjaga adik-adik. Maksudnya ayah bekerja, mak dekat kedai lagi. Dan Kak Anis bantu mak waktu tu. Awal usia berapa Kak Anis dah duduk kat warung? Daripada usia 7 tahun. Allah sebab arwah mak meniaga tu memang dia bermula warung dekat depan rumah. Okay. Jadi memang celik mata dah nampak warung. So daripada awal usia 7 tahun tu memang saya dah meniaga, bantu mak meniaga. Dan bila balik sekolah, lepas balik mengaji, kan kita orang Johor pergi sekolah agama betul ngaji kan. Dan dalam pukul 4 petang, 4.30 tu, bawa bakul lah. Bawa adik nombor 2, bawa bakul, kuih macam tu. Keliling satu kampung. Start belajar berniaga daripada kecil. Tapi mungkin ada sesuatu lah yang berlaku waktu saya umur 7 tahun tu yang menyebabkan saya berminat untuk bantu mak berniaga. Dan pada usia 8 tahun saya dah mula bawa nasi lemak pergi sekolah, 20 bungkus, 30 bungkus, sampai ada satu tahap tu bergaduh dengan makcik kantin. Sebab dia nasi lemak dia tak sama. laku. Makcik kantin kalau ada lagi akan tengok podcast ni, saya minta maaf, saya tak bertujuan. Okey, tapi saya tertarik dengan Kak Anis punya kenyataan tadi yang kata ada sesuatu berlaku waktu betul. Kak Anis umur 7 tahun yang membuatkan Kak Anis bermula berniaga. Kalau Kak Anis boleh kongsikan. Apa sebab sebelum tu memang bila mak ajak berniaga, minta tolong tu macam ada budak-budak kan malas kan. Berat. Tapi bila sesuatu yang berlaku tu menyebabkan saya jadi ringan tulang dan saya bersungguh-sungguh untuk tolong mak. Apa tu? Masa saya 7 tahun darjah 1, setiap hari saya dapat 20 sen bekal pergi sekolah. Waktu tu 20 sen dapat beli air. Air baru 5 sen air sirap. Nasi goreng baru 10 sen satu pinggan. So dapat sebab budak saya cakap dengan anak saya 20 sen pergi sekolah, dia tak percaya. Boleh beli apa mami 20 sen? Berendut pun 50 sen pun makan. Berendut dah boleh belanja awet terlaksa kan. Jadi ada satu ketika tu ada van yang jual minuman probiotik. Waktu tu satu botol baru 40 sen. Jadi van tu berada dekat sekolah selama 2 hari. So hari pertama saya tak boleh belilah, saya ada 20 sen je. Dan hari yang kedua saya kumpul dah ada 40 sen. Jadi balik sekolah tu pukul 12.30 tengah hari, budak darjah 1 ni bersungguh-sungguh ni. Beratur panjang. Saya pun sama ikut beratur tengah hari kan. Sebab nak minum sangat air tu. Dia memang tengah viral lah waktu tu. So bila sampai giliran saya, pakcik tu ulur air dan dia kata okey 45 sen. Dan saya dengan muka 10 sen, saya ulur, pakcik saya tak ada 45 sen, saya ada 40 sen je. Tapi saya tak pernah minum air ni. Saya nak sangat. Boleh tak? Kan? Akak bagi tahu pakcik tu macam tu. Muka 10 sen kan. Budak kan. Tapi pakcik tu cakap tak boleh, tak ada 45 sen. Tak boleh, duit tak cukup. Pergi balik minta mak lagi 5 sen. So waktu Kak Anis bergerak daripada van tu dan genggam balik 40 sen tu, apa Kak Anis rasa? Waktu tu saya tak fikir apa-apa. Yang saya fikir saya nak balik, nak jumpa mak, nak minta lagi 5 sen. So bergegar lah balik, lari kan dengan beg sekolah, gedegak. Balik nak minta mak lagi 5 sen.
tengok mak baru habis berniaga dan biasa bila saya balik sekolah memang dia tengah rehat. Dan dia terus cakap, Long dah balik. Dekat belakang dah ada tahu mak dah kumpul dua besin pinggan. So dah boleh basuh. Allah. Jadi tengok pada kepenatan mak masa tu yang baru nak rehat, saya tak sampai hati nak minta dia mesin. Jadi waktu duduk dah basuh, salin baju sekolah, duduk basuh pinggan, dua besin pinggan yang ada tu, saya mula terfikir, macam ni juga agaknya kehidupan. Kalau tak cukup 5 sen pun aku tak boleh dapat apa yang aku nak. Hanya kerana 5 sen. So sejak daripada tu saya rasa macam saya akan berusaha sehabis baik untuk saya pastikan Wak Ima 5 sen pun tidak akan menghalang saya mendapatkan apa yang saya nak dapat. Macam tu lah. Waktu 5 sen. Waktu tu darjah 1. Darjah 1. Dah terfikir begitu ya. Sebab bila tengok kepayahan mak lah bangun seawal 3 pagi masak nasi lemak. Tak sampai hati nak tebal roti. Lepas tu nanti buat kari pap sampai pukul 10, 12 tengah malam. So tak sampai hati. Tapi kan Kak Anis teringin sangat hari tu. Bila Kak Anis tak dapat minum, bila kan Kak Anis dapat beli semula tu? Ke tak dapat sampai hari ni lagi? Bila saya dah kerja, saya mula beli air tu banyak. Balas dendam beli. Sampai anak saya pun, sebab saya tak dapat waktu kecil, anak saya ingatkan air tu yelah diklaim bagus, saya bagi minum. Sampai doktor kata stop bagi anak you minum air ni sebab dia terlalu banyak gula, menyebabkan dia punya paru-paru terlalu banyak kahak. Waktu tu baru saya berhenti belikan anak saya air tu. Kisahnya. Aduh. Kenapa Kak tak beli kilang dia tu? InsyaAllah, amin, doakanlah. Mana dah tahu. Ya Allah, satu inspirasi tapi tu peristiwa yang pertama lah pada umur 7 tahun. Ada lagi yang berlaku pada usia 9 tahun yang menjadikan saya, yang mula membentuk siapa saya hari ini. Apa lagi perkara yang buatkan Kak Anis termotivasi sampai boleh ke tahap ni? Sebab apa kita dengar pun kita rasa macam tak cukup lah. Macam nak lagi inspirasi tu. Okay, waktu tu Abah memang gaji tak besar. Mak pun niaga warung, gaji tak besar. Jadi kami pindah ke kawasan perumahan yang tak ada CFO. Maknanya tak dapat kelulusan untuk duduk. Jadi bila tak dapat kelulusan, tak ada api, tak ada air. So setiap hari kami kena ambil air daripada ujung jalan lebih kurang 1 kilometer untuk dapatkan air. Kena bawa botol ataupun kita kena tolak kereta tolak, dalam tu ada galen-galen air. Jadi ada satu malam tu lebih kurang dalam pukul 8 malam lepas maghrib, mak bagi botol air dan mak bagi 30 sen untuk beli ciliboh. Dulu kan ciliboh yang plastik lepas tu ikat-ikat tu kan. So adik nak ikut 2 orang, seorang usia dalam 4 tahun, seorang lagi dalam 2 tahun lebih, nak ikut. Okey lah, tak apa. So bawa dua-dua adik ni, mula-mula pergi tadah air, botol dah penuh, 2 botol pun dah penuh. On the way balik singgah kedai runcit, beli ciliboh. So beli ciliboh satu paket tu 30 sen. So dah bayar dekat pakcik 30 sen. Tiba-tiba adik yang kecil umur 20 tahun nak ula-ula, nak gula-gula. Nak gula-gula. Sebagai akak takkanlah tak nak bagi kan. Tapi dah cakap dengan dia tak boleh sebab kita tak ada duit. Mak bagi ngam-ngam je 30 sen. Nak juga. Tapi tak tahulah waktu tu kan, tak tahu balik sekolah penat ke apa ke, tak boleh, tak ada, tak cukup duit. Nak juga tengok dia mengamuk-ngamuk tu, saya ambil ciliboh, saya letup kat kepala dia. Lepas tu dia dah jadi macam ciliboh kan. Jadi dia pincang Betul. Ambil air yang dah tak ada tadi, mandikan dia pula. Buka cepat mandikan adik dah pedih ni, kena lada. Mandikan dia. Dua-dua air dah jadi kosong. So bila balik, mak tanya, kenapa apa tu adik basah? Sebab tadi dia nak gula-gula, tak ada duit. Apa? Kita tergeram, kita terpecahkan ciliboh atas kepala dia. Habis ciliboh tak ada. Air pun tak ada sebab dah mandikan adik. Allah. So mak saya memang garang. Dia marah dan dia kata okey, ni ambil lagi 30 sen, tak payah bawa adik-adik, bawa 2 tong ni pergi tadah air, pergi balik kedai beli ciliboh. So dalam perjalanan tu saya rasa macam, ya Allah, takkan nak hidup macam ni selama-lamanya kan. Sebab
Macam saya pun pernah ada impian tapi tak dapat. Dan adik saya pun nak gula-gula je tapi tak dapat. Betul. Jadi tak boleh lah macam ni. Saya nak jadi kaya lah, ya Allah. Bantu dalam berjalan tu kan. Bantulah saya macam mana. Saya nak jadi kaya, saya nak jadi pandai. Supaya saya boleh belikan adik-adik saya banyak gula-gula. Tu lagi satu. Bila dah ada duit, alhamdulillah, belikan adik gula-gula sampai gigi rosak. Betul-betul. Kalau lelaki ya, kalau tak dapat mainan apa-apa, kita akan balas balik. Sama. Tapi itulah proses pembelajaran Kak Nis. Betul. Proses pembelajaran. Kalau itu tu melatih kepimpinan Kak Nis, bagaimana melihat keadaan tu, situasi tu. Sebab kalau kita dengar daripada cerita Kak Nis tadi, ajak boleh rasa yang Kak Nis orang kakak yang orang kata kena pikul tanggungjawab. Untuk jaga adik-adik juga dan untuk bantu mak dengan ayah juga waktu tu. Itu mesti tahun dalam 88, 89 betul. 87, 89, gitu. 90. Selepas daripada sekolah rendah, mungkin selesai sekolah menengah, boleh kita tahu latar belakang pendidikan Kak Nis? Habis saja saya SPM. Sebenarnya saya dapat tawaran untuk lanjutkan pelajaran dekat UM tapi saya tolak. Sebab dalam otak saya, kalau nak jadi orang yang banyak duit mesti pakai coat, mesti pakai kasut tumit tinggi. Jadi apa yang terlintas waktu tu, shortcut adalah untuk kerja kat hotel. Sebab pakai nak jadi pramugari tak boleh, tinggi tak cukup. Jadi terlintas untuk kerja dekat hotel. Jadi dapatlah kerja hotel tu. Saya terus habis SPM, saya terus kerja hotel. Sambung belajar untuk hotel and catering management. Okay. Waktu tu saya memang terharu dengan pengorbanan. Kenapa tiba-tiba jadi sengap? Dengan ibu saya punya dan ibu dengan abah punya pengorbanan lah. Sebab saya ambil diploma tu dekat college. So setiap semester lebih kurang diorang pengajian je 5,000. Dan setiap bulan dengan duit sewa rumah, dengan tuition fee apa semua dalam 1,000. Saya tak tahu macam mana dia buat, tapi dia merestukan dan dia usahakan sampai saya boleh pergi college tu. Dan saya sambung belajar di college. Habis je diploma, saya dapat offer untuk buat international practical training dekat Colorado Spring, Colorado, USA selama setahun setengah. So dekat sana, kalau kawan-kawan yang sebaya dengan saya ambil kesempatan untuk bukan selalu dapat pergi negara orang kan, untuk enjoy lah orang kata. Tapi saya tak, bila habis kelas je saya akan buat part time. Saya akan kalau sama tu akan jadi 2 shift, 3 shift, saya akan pukul cari duit sebab saya hantar balik duit tu balik ke Malaysia. Untuk mak dan abah hantar saya ke US. Saya tahu mereka terpaksa berpinjam pada makcik dengan pakcik untuk pastikan boleh beli tiket, boleh dah buat visa kan. Jadi hampir setiap bulan saya hantar balik duit ke Malaysia. Sampai alhamdulillah mak kata dalam masa 6 bulan duit yang pinjam dengan makcik-pakcik semua dah settle. Jadi 12 bulan yang pertama saya hantar duit balik. Mak kata terima kasih sebab dapat buat renovation dapur, besarkan dapur. Sebab sama ni mak berwarung, dapur tak besar kan. Then bila saya balik Malaysia, alhamdulillah duit tu abah kumpul dan saya dapat kereta pertama abah belikan. Jadi dia satu perjalanan yang fun, tapi dalam masa yang sama dia orang kata struggle, tapi pada saya dia seronok. Sebab bila saya dapat beri semula kepada mak dengan abah tu, saya rasa macam it's something. Minta maaf Kak Nis kalau itulah mungkin, sebab apa? Mungkin Kak Nis bercerita tu, dia membayangkan wajah ibu bapa dia kesusahan ketika itu. Rul. Tu yang sebab 89 Rul. Orang nak dapat gaji 2-300 pun payah Rul. Memang kan, bukannya mudah aja. Kak Nis, maaf kalau Ajat nak tanya soalan ni. Ayah masih ada? Ayah ada, tapi sekarang dia stroke, separuh badan. So bersama dengan adik Kak Nis nombor 3 jaga. Arwah mak dah tak ada. Pergi tahun 2021 kerana COVID. Baik, sekejap lagi kita nak sambung sembang dengan Kak Nis. Nak tanya lagi seorang wanita yang telah diduga dengan kehidupan macam tu. Banyak ilmu yang dia dah belajar. Dan kita juga nak tahu
daripada titik terendah dia je. Titik terendah dia sampai ke tahap hari ni dia buat house act dan dia berjaya hari ni je. Betul. Jadi kita nak tanya, macam mana dia bermula dengan house act? Minumlah. Minum. Vanilla. Minum. Saya belanja ni. Terima kasih je. So sebagai manager yang sangat demokrasi berparlimen ni. Hai, Assalamualaikum. Saya Aim Razak. Ni ramai sangat tanya saya Tamasya Komedi Rakyat tu apa. Saya explain. Dalam Tamasya Komedi Rakyat kita ada 3 genre. Yang pertama stand up comedy. Of course, saya akan berstand up. Kita ada Mat Sabah. Dan yang kedua kita ada improv comedy. Yang mana tak tahu dia macam spontan. So malam tu kita akan main pelbagai game bersama dengan penonton. Yang paling ditunggu adalah sketsa komedi. Yang ini adalah pemuncak kita di mana malam tu akan ada cameo, akan ada jalan cerita yang sedap, akan ada pelbagai kejutan. Jadi korang nganga apa lagi? Jangan lupa beli tiket sekarang di ubertiket.asia. Yang paling penting, kita jumpa di pertemuan pertama kita di Dewan Jubli Perak Kuantan. Walaupun di Dewan Jubli Perak, tapi di Kuantan ya, bukan di Perak. Jadi jangan tunggu lama-lama, beli tiket sekarang. We are driven by ambition. Our goal to revolutionize as a local brand, bringing authentic Malaysian flavors worldwide. And this isn't just a dream. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Di Tamasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah di rumah. Di Tamasya Komedi Rakyat, Shiro dan sobatnya. Kembali dalam Tamasya Komedi Rakyat yang dibawakan oleh House act. Vanilla. Dia bunyi yang mahal. Latte. Dia kena cakap pelan-pelan. Yes. Sebab dia premium kah? Menyempur. Librika Mocha. Oi. Ya Allah, memang sedap Saya cakap betul-betul ni bukan propa, ini memang sedap. Tak. Tapi ini biji kopi dia memang betul Kak Anis Biji kopi ni adalah biji kopi yang ada dekat Johor. Ya, sebab Librika ni, biji kopi Librika dalam dunia kopi dia cuma ada 4% je dalam dunia. Dengar je. Ya, dan 2% ni ada dekat Malaysia. Hanya tanah Johor dan Selangor je yang boleh tanam dia. Sebab tu dia sangat eksklusif. Untuk tanaman biji kopi ni pun dia ada tanah-tanah yang sesuai. Ya. Lain ketinggian dekat tanah gunung, tanah bawah dia lain. Dia akan berefek kepada biji kopi. Kepada rasa kopi tu. Biji kopi tu. Dia macam bukan perli ada harum manis dekat. betul. Mana bukan tu semua tempat ada. Macam ni biji kopi. Dia dekat Johor ada betul Betul. Dan kita banggalah untuk angkat Librika, biji kopi Librika ni sebagai kopi Johor. Jadi korang kena dapatkan, kena rasa macam mana kita orang rasa ni sampai vanilla. Latte memang menyembur. Okey, baik. Tadi kita dah sembang-sembang tentang latar belakang Kak Anis. Sekarang ni kita nak tahu, macam mana Kak Anis boleh bermula langkah pertama house act ni Kak Anis. Dan titik terendah Kak Anis. Setiap perniagaan je mesti ada titik terendah dia. Betul. Bagaimana dia jatuh dalam perniagaan, dia bangun balik. Betul. Aku yakin ni bukan perniagaan pertama Kak Anis. Oh betul, sangat tepat ya. Boleh kongsi Kak Anis? Boleh Kak Anis ceritakan. Sebenarnya daripada tahun 2007 sampai 2020 Kak Anis terlibat dalam perniagaan design, printing dan advertising. Sebabkan Abah ada pengalaman kerja dengan JKR yang untuk buat line jalan, lepas tu papan tanda jalan. Jadi Abah buat mula buat bisnes papan tanda sejak pada tahun 2001. Tapi waktu tu Kak Anis dekat dalam kerjaya di hotelier lah, sebagai hotelier. I tak join, tapi pada tahun 2007 Abah minta bantuan untuk dia boleh buat production tapi Abah tak mahir dalam marketing. Tapi sebab waktu tu dekat puncak kerjaya, jadi I cakap dengan Abah, bukan Alun tak nak tolong, tapi Alun tak faham sangat bisnes ni. Give me time to understand bisnes ni untuk apa, then nanti Alun join. So pada 2007, lepas 2 tahun saya dah mula faham direction business printing ke mana, baru saya join Abah. Jadi masa saya join Abah tu tahun 2007, bisnes tu baru separuh kedai. Tapi
Alhamdulillah along the road daripada separuh kedai jadi 1 kedai, 2 kedai, 3 kedai, 4 kedai sampai kita ada 5 kedai, 2 beroperasi daripada 5 kedai, 2 tingkat. Maknanya 10 premis. Dan hebat. Alhamdulillah kita jadi antara syarikat pembuat papan tanda yang menjadi pilihan kalau agensi di Johor, JPJ, Custom Johor, Immigration, kalau diorang ada nak buat papan tanda, diorang akan cari kami. Ya, Alhamdulillah. Daripada zero, Kak Anis tak tahu apa-apa pasal bisnes papan tanda. Tak tahu apa-apa pasal papan tanda. Tapi Kak Anis research, belajar. Betul. Dan masa join Abah pun modal perniagaan tu I cuma bawa RM500 saja. Untuk RM500 untuk join Abah. Dan Abah waktu tu pun sebulan dalam 2-3 ribu je dia punya hasil. Ya, tak banyak. Okey. Boleh ke Kak Anis kongsikan waktu tu pencapaian tertinggi untuk company itu? Berapa Kak Anis pernah skor? Sebab dunia papan tanda ni dia bergantung kepada tender. Jadi ada kalanya dapat tu besar. Kalau tak dapat dia jadi kecil. Paling besar kita pernah buat setahun dalam 4.5 juta. Setahun. Bermula dengan RM500. Bermula dengan kosong, tak tahu apa-apa. Boleh. RM500. Dan Alhamdulillah kita capai jualan 1 juta yang pertama pada tahun 2009. Maknanya setahun setengah selepas Kak Anis join Abah. Jadi tak adalah kata kalau kita tak tahu ni kita tak boleh berjaya. Tak. Yang penting kita nak belajar dan kita ada direction ke mana kita nak bawa bisnes kita. Tapi untuk Kak Anis, maksudnya first berniaga Kak Anis terus buat ni terus sukses tu. Alhamdulillah. Tapi saya tak bergerak sendirilah sebab saya tahu saya tak ada ibu dengan ayah yang kaya. Jadi saya kena rapatkan diri dengan agensi kerajaan. So I mula rapat dengan Tekun Nasional. I mula rapatkan diri dengan macam PUJB. So strategi tu nak kena ada. Sebab kita tak ada kewangan, tapi bila bisnes nak berkembang kita perlukan modal. Dan kalau dekat Malaysia ni sebenarnya kita bertuah sebab kita ada banyak agensi kerajaan yang boleh bantu bagi pinjaman kepada usahawan-usahawan, terutama sekali macam Tekun, Amanah AIM, Amanah Ikhtiar Malaysia. Tu antara fast track lah yang kita pergi. Lepas tu Mara. Jadi sebagai usahawan yang baru bermula waktu tu, itu antara agensi yang Kak Anis approach dan Kak Anis mula fahamkan apa yang dia nak. Dia nak kita mesti ada lesen PBT. So kita dapatkanlah lesen PBT. Buatlah proper. Dalam lesen PBT mesti ada kebenaran bomba, mesti ada tong sampah, mesti ada fire extinguisher, mesti ada floor plan. Kita buat, kita ikut. Jadi benda tu bila dah proper, Alhamdulillah satu demi satu facilities tu kita dapat. Sebenarnya ada banyak je Jah. Betul. Banyak je yang bantuan-bantuan daripada kerajaan apa semua. Cuma kadang-kadang yelah, sama ada kita nak belajar, nak tahu, bila kita tengok list tu pening malas. Kebanyakannya kita bila tengok list tu yang panjang, kita dah mula macam susah dan terus malas lah. Jadi kita terus buat dengan cara yang sama. So buat dengan cara yang sama, mengharapkan hasil yang berbeza, itu gila. Kan? Jadi untuk kita nak pergi the next level, kita kena berani melakukan sesuatu yang kita tak pernah buat. Itu dia. Tapi kalau Kak Anis dah ada empire perniagaan yang boleh buat sale jutaan ringgit, kenapa Kak Anis keluar pergi ke House Ant dan masih ada lagi perniagaan itu? Sekarang printing kita hanya buat untuk support semua collateral untuk House Ant. Kita masih lagi ada designer team, kita masih ada printing. Tapi kita buat ni semua untuk House Ant punya projek. Patutlah lah. Kita buat untuk projek House Ant. Jadi dia turn jadi dia punya ni sama je kan. Jadi dan sambung. Kalau nak ikutkan House Ant ni asalnya dia hanyalah survival plan. Kita tak merancang untuk jadikan dia satu bisnes tetap. Ataupun bisnes rasmi saya. Macam mana? Itu menarik ni nak dengar ni. Dia bermula sebenarnya waktu PKP pada tahun 2020 tu, bila March 2020 government announce kan
pandemik COVID-19, lepas tu terpaksa lockdown. Sebenarnya waktu tahun 2020 tu kita punya order book tengah-tengah best. Sebab kita dapat projek untuk decoration raya Plaza Angsana. Kita dapat projek untuk dekor raya untuk Paradigm Mall. Order book je dah penuh dah masa tu. Okay. Tapi bila kata March tu lockdown, kita ingat alah tak apalah 2 minggu. Dah lama kita tak cuti panjang. So dah lama kita tak spend time dengan keluarga. Okay, 2 minggu. Dan 2 minggu jadi sebulan. Alamak. Sebulan jadi 2 bulan. Alamak. 2 bulan jadi 6 bulan. Kemudian sampai bulan Mac 2021 dah setahun. Dan waktu tu saya ada 45 orang staff. Fix expenses untuk bayar gaji, untuk bayar sewa and lain-lain expenses lebih kurang 120,000 sebulan. Alamak. So selama setahun tidak ada staff yang saya berhentikan ataupun yang saya cutikan tanpa gaji ataupun saya potong gajinya, tak ada. Kakak bayar penuh? Penuh, memang bayar penuh. Sebab saya faham, walaupun 45 orang ni yang berdaftar bekerja dengan saya, tapi di sebelah mereka ada pasangan, di belakang mereka ada anak-anak. Ada susu, ada pampers nak kena beli kan. So kalau kita potong walaupun PKP, tetap anak nak susu, anak nak pampers kan. Jadi macam mana? So bila dah setahun 120,000 setiap bulan keluar, simpanan syarikat tu dah makin tipis, makin susut. Dan bila kira-kira kalaulah ekonomi tak buka dalam masa 3 bulan, kita memang habis. Kita memang habis. Dan kebetulan waktu tu kalau kita tengok balik, siapa yang tahu, Mac 2021 tu nombor dekat Johor tiba-tiba makin naik. Betul. Tak boleh ni, tak boleh. Jadi saya terpaksa kumpulkan semua tim pengurusan. Kita kena fikir apa yang kita boleh buat. Sebab saya terpaksa buka lah cerita, simpanan syarikat dah tak banyak. Kalau kita tak buat sesuatu dan ekonomi pun tak buka dalam masa 3 bulan ni, kita habis. You hilang pekerjaan dan saya pun hilang semua sekali. Hilang business, everything. Dan macam-macam idea nak buat roti canai frozen, paste, macam-macam kita nak buat. Baik, alhamdulillah tiba-tiba seorang staff tu dia Kak Anis memang ada restoran waktu tu. Dia sedang makan dekat restoran, dia terfikir, bos, kenapa kita tak komersialkan kita punya air? Sebab kalau tengok dekat dalam kita punya data jualan, air kita ni antara yang paling popular. So waktu tu memang rasa macam boleh ke? Sebab kopi, teh Bandung kan, ada potensi ke? Tapi I tak tolak aside cadangan tu, saya mula buat research. So bila buat research, saya kan kaki research kan, daripada zaman nak join Nabah dulu. So bila saya mula buat research, saya dapati dekat dalam Malaysia ni memang belum ada air yang dibotolkan atau dikomersialkan yang mengekalkan rasa macam dekat mamak ataupun yang kita bancuh sendiri kat rumah oleh mak-mak. Jadi why not? Kenapa tak kita buat? Cuma shelf life dia tak panjang, jangka hayat dia tak panjang. So macam mana kita nak panjangkan? So saya, alhamdulillah, hubungan baik saya dengan Mardi baik, dan sahabat saya pun minta bantuan dengan untuk jumpa waktu PKP tu, untuk berjumpa dengan pengarah Mardi Johor. So daripada situ dapatkan khidmat nasihat. So bila dapatkan khidmat nasihat, kita dah mula rasa okey ni boleh buat. Jadi bila dah boleh buat, kumpul staff. Kita buat town hall, panggil semua staff, cerita dengan semua orang. Okay, simpanan syarikat dah tak banyak. Kalau kita terus begini, ekonomi tak buka dan kita akan, semua orang akan hilang pekerjaan. Saya terpaksa bagi 3 pilihan. So sebagai manager yang sangat demokrasi berparlimen ni, saya bagi kertas undi. Semua orang 45 dapat kertas undi. Dalam kertas undi tu ada 3 pilihan. Satu, siapa yang nak cuti boleh ambil cuti. Maksudnya cuti tanpa gaji, tapi bila ekonomi buka, datanglah balik, pekerjaan tu masih ada. Atau yang kedua, kita tunggu je apa yang kita buat, macam apa yang kita buat, kita tunggu sampai ekonomi buka. Tapi semua orang setuju untuk ada 40% gaji dipotong. Ataupun pilihan ketiga, saya nak buat survival plan. Saya ada idea untuk buat air. Siapa yang sokong boleh tanda kat situ.
yang you guys akan support. So adalah soalan, bos kita nak jual air, kita nak jual air. Macam mana potensi dia? Saya tak tahu. Saya tak berapa pasti, tapi saya rasa ini yang terbaik lah untuk kita waktu PKP. So diorang semua undi dan undi masuk dalam kotak. So seorang-seorang balik, sampailah orang 45 dah balik. Kita bersama saya dengan team management buka satu persatu. Yang pertama, saya stay. Yang kedua, apa pun bos buat, saya stay. Yang ketiga, saya percaya dengan bos akan utamakan kami semesti. Perkataan tu sangat deep. Dan dia bukan hanya 4 orang, dia sampai 45 orang. Semua stay. Semua stay. So saya rasa macam subhanallah, saya ingatkan nak bagi option macam itu, adalah yang tak stay kan. Memang waktu tu terharu sebab diorang stay. Tapi bila mereka stay, maknanya 120,000 saya kena capai adalah profit. Bukan sales. So 120,000 profit untuk satu projek yang baru agak mustahil. Betul. Tapi saya tak mengalah. Saya hargai mereka punya kepercayaan, mereka punya betul rasa sayang mereka kan terhadap saya. Dia kepada ketua. Kan? Dan saya mula research apa yang saya boleh buat supaya bisnes boleh pergi cepat dan laju dan boleh pergi banyak dalam waktu yang cepat. Bila research, sistem agent. Sistem agent memang boleh pergi cepat sebab dia boleh beranak. So saya mula study tentang sistem agent. Jadi di kalangan 45 orang tu, saya pilih 7 orang untuk jadi monster stockist. Monster. 7 orang ni tak ada pengalaman langsung dalam bidang sales. Mereka berasal daripada orang besi yang buat signboard, yang gantung banner ni. Memang kalau dia kata kalau something wrong dengan dia punya projek tu, besi tu dia boleh bengkokkan aja lah. Tiba-tiba saya nak kena latih diorang jadi salesperson. So dalam masa 3 bulan, daripada bulan 3 sampai bulan 6 nak launching tu, hampir setiap hari saya buat sales training dengan diorang. Naik kursi, turun kursi, jangan takut, jangan malu. Muka nak kena tebal lah. Kat dia coaching tu lah. Ya, dah masa 3 bulan. Dan alhamdulillah tak sangka bila kita launch je 1 hari bulan 6 2021 tu, daripada 7 orang monster stockist, kita ada 300 orang agent. Ya Allah. Dia beranak tu jadi 300 orang agent. Dan bulan pertama je jualan kita dah 100,000 botol. Pada bulan pertama 100,000 botol. Kalau kita convertkan kepada sale, berapa juta tu? Waktu tu belum juta lah. Lebih kurang dalam 300,000 ringgit sebulan. Maksudnya achieve lah 150,000 yang kena cari tapi tadi itu tu. masih lagi jualan. Dia belum profit. Dia baru separuh daripada profit. Tapi at least dia bagi kita indikator yang kita boleh buat lah. Dia ada potensi, kita boleh buat. So daripada situ saya terus develop sistem agent. Dan kita terus berkembang. And alhamdulillah dalam masa setahun kita jual 2 juta botol. Alhamdulillah. Tapi itulah, bila ekonomi buka, kita jangkakan, kita sangat excited yang bila ekonomi buka, border dah buka kan, agent kita dah boleh cross border, jualan akan naik. Tapi kita sangkakan sales naik macam gitu, rupanya sales turun. Bila ekonomi dah ekonomi buka. Kita ingat dia akan terus naik kan, rupanya dia turun. Kenapa? Di dalam game kadang-kadang kita kena ramal apa yang akan jadi, tapi ramalan tak menjadi pula. Habis macam mana Kak, tak gelabah waktu tu? Gelabah sebab seorang-seorang datang jumpa saya, Puan Anis terima kasih banyak sebab wujudkan House Air waktu PKP. Saya dapat belikan susu anak saya, pampers anak saya dengan duit jualan House Air. Tapi bos saya dah panggil balik masuk kerja. Jadi daripada 400 orang ejen tu, kita tinggal dalam 90 orang je ejen. Banyak. Panik. Waktu tu macam, ya Allah, macam mana lagi nak buat? Sebab yang 90 ni dia orang memang buat full time. Kalau kita kata kita nak, sebab ekonomi dah buka kan, staff pun dah tanya, bos nak patah balik buat printing ke kita nak terus buat air? Saya tak boleh bagi jawapan, bagi saya masa. So bila saya study potensi air ni banyak. Bukan banyak, dia besar. Dia memang besar, dia boleh pergi kuantiti. Tapi kita kena tahu strategi. So alhamdulillah waktu tu Allah hidayahkan untuk kita masuk retail.
So lagi sekali buat research macam mana nak masuk retail, macam mana brand-brand besar masuk retail, macam mana nak pecahkan market petrol station, macam mana nak pecahkan market pasar pasar Aceh, kedai Aceh, pasar raya kan. So bila dah craft apa semua, kita test dengan tim HQ. Oh jadi. Dan bila jadi, kita mula buat modul, train lagi, panggil yang 90 orang ni, siapa yang nak buat secara full time, saya ajar cara nak masuk pasar retail. So daripada 90 orang, 25 stay dan terus buat retail. Dan itu yang kita develop mereka sampai sekarang. Saya masih lagi incubate mereka untuk jadi syarikat pengedaran di Malaysia. Dan ada yang dah mencapai jualan mereka sendiri mencapai jualan lebih 1.5 juta setahun. Alhamdulillah. Sebagai distributor House Act. Daripada apa yang aku boleh belajar daripada Kak Anis ni, daripada dia bercerita tadi macam mana perjuangan dia. Yang paling penting apa pun jalan, kalau kata jalan tu tutup, mesti ada. Itu. Mesti ada ruang tu. Dia satu kelebihan yang tengok pemikiran daripada Kak Anis ni, dia anggap masalah itu sebagai satu peluang. Dia bukan anggap masalah itu sebagai masalah. Kan? Sebab dekat mana ada cabaran, dekat situ ada ruang, ada peluang. So dekat mana ada peluang, dia ada wang. Betul, bagus. Usaha tu yang penting, Rol. Yeah. Dia macam orang kata, tetaplah menjadi bulu ketiak, Rol. Walaupun tersepit, tetap tumbuh. Betul. Itu. Tapi kan kalau saya boleh share sikit Syarul dengan ajak daripada pengalaman saya sendiri, saya rasa kalau nak buat bisnes ataupun nak berjaya, jangan buat kerana duit. Buat kerana you nak membantu orang lain untuk berjaya. Sebab kalau you bantu orang lain untuk berjaya, insya-Allah secara tak langsung you akan berjaya. Macam yang saya pertama sekali tu, nak selamatkan 45 orang staff, macam mana dapat 120,000 profit supaya dia orang tak hilang pekerjaan. So dalam mencari cara tu, tiba-tiba semua orang selamat dan tiba-tiba company buat profit dan tiba-tiba company jadi besar. Inilah orang kata definisi kejayaan. Orang yang berjaya sebenarnya adalah orang yang boleh bawa orang lain juga berjaya. Itu definisi berjaya. Tapi dengan izin Allah SWT juga. Kalau kita tengok kan, niat Nawar itu tadi memang untuk membantu orang kan. Dia tak fikir apa-apa sebab anak-anak staff pun nak hidup. Betul. Kan, suami dan tempoh PKP. Maksudnya Tuhan lorongkan jalan-jalan dan juga hidayah tu. Alhamdulillah akhirnya kewangan tu datang dan sampai hari ni memang. Tapi dengan House Act ni, saya betul-betul menjadi saksi magic Allah. Magic Allah tu real. Kalau dia kata kun fayakun, jadi maka jadilah. Jadi tak ada apa yang boleh kita nafikan. Kan, walaupun waktu tu kita boleh tak boleh, tapi kalau gerak hati tu kata boleh, buat je. So buat je. Tak sangka-sangka dia meletup. Kalau you tanya saya balik kan, you tanya saya balik, macam mana boleh jadi pan ni? Saya tak tahu. Yang saya punya fokus, saya nak didik 7 orang ni, dia boleh menjual, dia faham, dan kemudian dia boleh rekrut lagi 7 orang bawah dia. 7 orang bawah dia faham, dan 7 orang bawah dia boleh rekrut lagi 7 orang. Itu je saya punya fokus. Dan tiba-tiba dia menjadi. Siapa sangka seorang kakak yang pergi kedai hanya bawa 30 sen untuk beli cili boh dan tak mampu belikan gula-gula untuk adik dia. Dan sekarang silap boleh buat kilang gula kot untuk adik. Alhamdulillah. Tapi kita nak tahu tu, Rol, nama House Act ni aku nak tahu sangat, macam mana boleh dapat nama House Act tu? Mungkin sebab dia house pun. Mungkin pasal dia house. House kan. Macam mana? House Act ni mula-mula memang kita nak buat, kita nak pilih satu nama yang sinonim dengan identiti kita orang Johor. Memang waktu tu, kalau orang kata tak sengaja, memang sengaja. Sebab kalau orang kata alah tu kan nanti akan jadi macam terlalu kenegerian. Dan pada saya, kenapa tidak? Saya memang anak Johor, bangsa Johor. Kalau bukan saya yang naikkan identiti Johor, siapa lagi? Yes. Kan? Jadi kalau dekat Kedah, dia ada Ayak World. Kan? Ada je. So dalam Malaysia sendiri ada kepelbagaian bangsa, ada kepelbagaian dialek, apa semua kan. Even Malaysia pun dikenali sebagai Malaysia Truly Asia. Jadi kenapa tak kita dalam Malaysia pun kita boleh bawa kita punya semangat kenegerian, tapi bukan untuk memisahkan kita sebagai orang Malaysia, tapi untuk mewarnai Malaysia is colourful. Malaysia is colourful. Ingat itu? Kan?
And then bila diorang kan susah nak sebut saya kata ada brand international yang mengajar dia punya pembeli untuk sebut dia punya tak boleh sebut boleh sebut kan. Dia macam Itali punya brand kan, kita orang Malaysia mana tahu nak sebut betul. Perancis Tapi punya kita brand belajar. Tapi kita belajar. Jadi bila macam saya bawa house saya jadi seronok bila diorang sebut salah dan saya boleh betulkan. No the pronunciation house how to pronounce the house. It's like your house even pergi UK pun saya ajar dia orang macam mana nak sebut, pergi Taiwan macam mana nak sebut. So dia jadi satu talking point. Dia jadi satu talking point. Seronok. Kalau worldwide katakanlah dia sampai ke United Kingdom, sampai ke negara-negara Germany. What do you drink? John, what do you drink? House very good now. Like you open the door Okay, I guna benda tu nanti. Mereka moka. Tapi alhamdulillah saya banyak yang aku belajar daripada second talk set ni daripada jatuhnya Kak Anis sampai ia naik house membina branding apa semua dengan izinnya. Dia nak buat tu tagline tu. Dia nak buat tu. Vanilla latte. Okay, baik Kak Anis. Nak tanya jugalah dari segi Kak Anis untuk orang kata berjuang dalam perniagaan, empire business Kak Anis ni lah yang orang kata buat jutaan ringgit. Macam mana pula Kak Anis dengan family, suami, anak-anak? Adakah mereka membantu ataupun mereka tak nak kerja dengan mak lah, kerja dengan orang lain lah? Kadang-kadang kita susah macam tu. Macam Kak Anis lah, ayah minta tolong, tak nak nanti dululah. Ya, betul. Daripada awal Kak Anis memang 2007 tu memang mula berniaga dengan abah, dengan mak kan. Lepas tu even dengan adik-adik. Sebenarnya nak cari chemistry daripada awal tu dia tak mudah. Sebab walaupun kita keluar pada rahim yang sama, kan drama tengah viral sekarang, pemikiran kita tak sama. So awal tu memang macam selalu ada selisih faham, bercanggah pendapat. Even dengan suami kadang-kadang tidur, bukan kadang-kadang lah, memang tidur sekatil, kadang-kadang sebantal kan. Tapi mimpi tak sama. Jadi kita bercerita tak sama. So along the road saya mencari apakah sebenarnya yang boleh. Kalau saya bekerja dengan orang luar, saya tetap kena faham orang luar. Jadi kenapa bila bekerja dengan adik-beradik sendiri tak boleh? Dia macam tak kena. So saya mula mencari apa yang boleh saya nak satukan adik-beradik saya dan saya sendiri supaya komunikasi lebih lancar. So daripada situ alhamdulillah Allah datangkan untuk saya belajar lebih mendalam tentang ilmu metafizik. Rahsia tarikh lahi. Rahsia tarikh lahi. Oi, menarik cerita ni. Ya. Ada kena mana aku belajar? Ya, sebab setiap orang you beritahu dengan saya, siapa yang lahir tak ada tarikh lahi? Yalah kan. Kan semua orang lahir ada tarikh lahi. Dan setiap adik-beradik tu walaupun kita keluar pada rahim yang sama, tarikh lahi kita berbeza. Betul. So bila tarikh lahi kita berbeza, nombor asas berbeza, karakter kita sebenarnya berbeza. So dalam metafizik ada yang elemen tanah, ada elemen kayu, api, air dan juga logam. 5 elemen. So semua orang ni berbeza karakter dia. Jadi bila saya makin faham tentang ilmu metafizik, saya dah faham kalau adik saya yang ini sifat dia api. Jadi dia biasanya akan membara dulu. Dia jenis yang pandai-baran, dia cakap dia tak fikir. Jadi dia memang macam ada je apa dia akan cakap. Tapi dia jenis tak pendendam. So kalau dia tengah meluahkan tu kita dengar je. Kita dengar je. Bila dah cool down baru kita approach dia balik. Kalau macam dengan suami saya pula, dia jenis kayu. Dan dia kayu nombor 9. Dia kayu nombor 9 ni kayu akar, kayu bawah tanah. Wah, ada kayu nombor 1. Sebab tu kalau saya tanya idea, yang cubalah bagi idea sikit macam ni. 7 hari bekerja baru dapat jawapan.
Cuci pekerja. Dia ikut standard government. Mula-mula dulu kita sebagai perempuan kan, kalau tanya mesti nak dapat jawapan. Jadi awak ni tak membantulah. Maksud saya semua saya nak kena fikir. Saya nak pergi fikir. So selalu konflik. Tapi bila saya faham, okey, dia bukan tak membantu, tapi sifatnya begitu, dia perlu hadam semua benda. Baru sebab dia bagi pendapat. Yes. Dan biasanya pendapat yang dia bagi tu memang akan unik. Dia akan bertentangan dengan apa yang kita fikir. Sebab kita, macam saya kayu, tapi kayu ranting. Saya nampak benda yang kat luar. Dia kayu akar, dia nampak benda yang kat dalam. So biasanya akan konflik. Saya nampak cahaya, saya nampak burung. Dia kata dia nampak cacing. Saya tak nampak cacing. Saya nampak burung. Jadi bila kita makin faham, dan komunikasi kita jadi makin baik. Okey, apa yang you nampak? You nampak ni. Okey, I terangkan apa yang I nampak. I nampak ni. So daripada situ kita mula combine. Oh, sebenarnya kita nampak benda yang sama, tanah yang sama, pokok yang sama, cuma you nampak daripada sudut lain, I nampak pada sudut lain. So bila pada situ kita combine, rupanya dia jadi lagi best. Ya. Dia jadi lagi best dan idea tu jadi lebih meletup, dan bila kita buat keputusan itu dia jadi lebih berhati-hati. Dan dia jadi lebih solid. Kita tak buat banyak salah. Betul. Kalau kita tengok pun, akar tugas dia untuk mengukuh kan. Ranting berada di atas, memang betul dia akan nampak benda di luar. Jadi ranting ni saya rasa, kenapa kau pegang aku? Kenapa pegang aku? Aku ni nak ke atas, Tapi sebenarnya dia tengah pastikan kita ni tidak berserabut kat atas tu. Lepas tu dia yang pastikan air tu cukup sampai ke atas. Betul. Dia dah menghidupi akak kan. Wah. Kak Nis, saya nak belajar metafizik Kak Nis. Saya sendiri tak tahu saya ni api ke air ke logam ke apa. Itu kelas berbayar ya, cik. Hutang dulu boleh? Kau kalbat kot. Masa buku. Kalbat. Jenis berasap. Besi kalbat. Tapi kan ni, sampai ke tahap hari ni, saya nak tanya sikit lah. Ni biasalah kan, kalau orang kita ni kan, cabaran selain daripada sampai ke tahap ni bukannya mudah. Kan, dah tentu ada liku-liku cabaran dia. Tapi dah sampai dekat titik ni sekarang, cabaran terbesar Kak Anis. Dan adakah Kak Anis percaya ada salah satu cabaran ni dari segi perkara-perkara mistik ni? Biasalah kadang-kadang orang berniaga ni kan. Betul. Kita tak boleh nafikan yang perkara-perkara tu wujud. Sebab kita tahu dalam dunia ni, alam ni kita bukan alam kita je. Dia ada alam lain. Tapi pada saya tak memberikan energi saya untuk ke sana. Kalau saya tak berikan energi saya ke sana, saya tak buka pintu sana, yang sana tak boleh nak masuk sangat. Jadi saya memang jaga saya punya energi supaya tak adalah terfikir berat di sana. Ya, bukan tak ada. Saya tak nafikan ada. Tapi itulah, bila saya ada dengan yang kayu akar tadi tu kan, dia akan selalu bila saya mula bercambar-cambar nak tu, tak payah fikir sangat. Benda tu semua mahu wujud. Kita fokus pada membentuk apa yang kita nak bentuk ni. Dia akan balikkan saya kepada fokus saya. Itu tugas akar Rul. Ya, kalau tidak dulu awak ni tak faham apa saya nak cakap. Awak boleh tak faham apa yang saya cakap. Tapi bila dah faham, okey betul-betul. Jadi bila saya balik fokus kepada apa yang saya nak fokus, saya tak fikir benda-benda tu, saya jalan terus je. Jalan terus insya-Allah. Hebatlah akak. Tak adalah, tapi rezeki Allah, alhamdulillah. Rezeki Allah. Okey, baik, sekejap lagi. Tapi cabaran paling besar untuk membina tim. Itu. Kejap lagi kita nak tahu apa cabaran nak bina tim ni. Nak bina tim ni bukannya senang kan. Dalam pasukan kadang-kadang ada bergaduh juga kan. Ya Kak, betul. Ada yang bergaduh berapa tahun. Masyarakat Komedi Rakyat, Shiro dan Sobat. Inspirasi kita nak jadi apa, kita nak bawa ke mana. Ada setengah-setengah business owner tu bukan. We are driven by ambition. Our goal to revolutionize as a local brand, bringing authentic Malaysian flavors worldwide. And this isn't just a dream. Tamasya Komedi Rakyat, tiket dah dibuka sekarang. Korang kena beli tiket ini di mana? Di uberticket.com. Dan dekat sana, kenapa korang kena beli awal? Sebab kita ada promosi untuk early bird. Alah, murah je. Pergi usaha sana. Tamasya Komedi Rakyat. Ingat komedi, ingat Shiro. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kejadi pejabat. Di Tamasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah di rumah. Di Tamasya Komedi
Okay. Syiro dan Sahabat Podcast dibawakan oleh House Act. Rasa berhantu. Tak cukup satu. Kopi premium tak? Librika Mocha Vanilla Latte. Ya, jangan risau. Ada halal, ada mesti. Yang terbaru kita dah ada HACCP, GMP, ISO. Alhamdulillah. Satu pencapaian yang membanggakan. Kakak boleh tahu ke produk House Act sekarang ni berada di Semenanjung Malaysia saja ke ataupun dah ada di luar negara? Kita dah berada di Semenanjung Malaysia dan Singapura. Okey, internasional InsyaAllah. Dan mungkin kita nak pergi ke Thailand pula lepas ni. Further InsyaAllah. InsyaAllah Thailand. Lepas ni Rul, kau pergi sana pun, pergi pesta air, boleh minum House Act. Masuk air House Act, dia tembak. Melekit terus. House Act dah mendonia. InsyaAllah. Okey ni, balik pada tadi Kak Nis. Sebelum kita berehat tadi, cabaran untuk membentuk pasukan. Apakah cabaran-cabaran yang Kak Nis hadapi? Memang susah ke? So tadi dengan adik-beradik pun ada konflik kalau kita tak faham kan. Anak-anak pun kalau kita tak faham dia tak faham kita, akan ada konflik. So apatah lagi bila dengan orang luar. Dia pun tak faham kita punya aspirasi, dia tak faham kita nak buat apa, nak pergi mana. Jadi nombor satu, kita kena ada business plan yang jelas. Bila kita ada business plan yang jelas, kat situ kita kena nyatakan aspirasi kita nak jadi apa, kita nak bawa ke mana. Ada setengah-setengah business owner tu, bukan cakap orang lain lah, saya sendiri. Semasa saya tak ada business plan yang jelas, saya sendiri tak tahu ke mana nak bawa hala 7 House Act ni. Saya tak boleh nak terangkan pada mereka. Bila tak boleh nak terangkan pada mereka, mereka tak faham. Bila mereka tak faham, itu yang jadinya bos berapa lama, macam staff lama kan, ada yang cakap berapa lama kita nak buat air. Saya pun tak tahu berapa lama, saya tak boleh nak jawab. Adakah kita nak balik pada printing, saya pun tak boleh nak jawab. So waktu tu mungkin ada staff yang mencuba, tapi bila dia pun tak faham hala tuju saya, mereka terpaksa tukar kerja lain. Sebab yalah, mereka daripada asal bidang printing. So bila saya mula buat air, dia orang pun tak nampak hala tuju saya kan. Tapi bila saya mula draft hala tuju House Act, 2023 nak pergi mana, 2025 nak pergi mana, 2027, 2028 nak pergi mana, dan saya jelas dengan hala tuju ini. Dan saya mula tahu siapa yang saya perlu ada dalam pasukan saya, berapa ramai saya perlu ada. Bila saya bawa mereka masuk, apa yang mereka tanggungjawab mereka, apa yang mereka perlu buat. Ini menjadikan membina tim tu lebih mudah. Bila kita faham dan kita tahu destinasi kita tu. Ya, sebab kadang-kadang kita ambil orang, kita pun tak tahu dia nak jadi apa, kita nak dia buat apa. Lepas tu bila salah, kita rasa dia buat salah, tapi sebenarnya kita yang tak betul-betul curahkan atau transfer knowledge kepada mereka apa yang kita nak dia buat sebenarnya. Tapi the big problem tu adalah komunikasi lah. Komunikasi satu, kita daripada sudut business owner sendiri, kita tak berkomunikasi dengan diri kita dulu. Apa yang kau nak ni sebenarnya, Anis? Kau nak bawa House Act ni ke mana, Anis? Lagi 2-3 tahun kau nak jadi apa? So macam House Act, kita memang sekarang kita tekad nak bawa House Act tersenarai di papan besar Malaysia. Doakanlah insyaAllah dalam 2028 macam tu kita plan. Saya nak beli sikit saham House Act. Boleh. Jangan sikit, banyak. Jadi memang membina tim tu sendiri dah susah. Dan kalau kita tak faham apa yang kita nak, itu akan menjadi lebih susah. Sebab dalam bisnes dia ada 3 pilar utama yang kita nak kena pegang. Apa dia? Satu, kita kena pegang market mechanism. So untuk satu-satu bisnes tu berkembang, kita mesti boleh pandai buat marketing, pemasaran, jualan. Yang kedua, ada financial mechanism. Kita mesti tahu jaga kewangan kita. Macam mana kita punya war chest, berapa jauh kita punya runway, bila kita punya doomsday, itu semua kita nak kena tahu. BEP point kita kat mana, kita nak kena tahu. Dan yang ketiga, kita mesti tahu bagaimana untuk bina team melalui human mechanism. So kalau human mechanism tak ada, marketing power macam mana pun bisnes tu boleh collapse. Human mechanism tak ada, duit banyak mana pun boleh collapse. Sebab human you ni tak faham you nak pergi mana.
Yelah Lul, dalam belayar ni ataupun dalam perniagaan, kita anggap bisnes perniagaan ni macam lautan. Okey, pasukan pula kita anggap macam kapal layar. Anak kapal tu kan. Kalau kita dalam kapal layar tu, kapten kita dah belayar tengah laut tapi tak tahu mana hala tuju. Map tak ada. Lepas tu tengok kompas macam Jack Sparrow berpusing. Dia punya kompas. Utara kat mana pun tak tahu. Betul. Jadi kita punya pengemudi sebelah nak ngala ke sana, kita punya anak kapal ni nak ngala ke kiri. Betul. Akhirnya kita penat berkayuh, mendayung tapi kita tak tahu kita dah sampai mana sebenarnya. Berpusing-pusing di situ. Anak kapal pun tak jelas. Itu yang menjadikan satu-satu bisnes bila naik akan collapse balik. Betul. Hebatlah budak 3 pusing ni. Analogi yang tepat tu. Analogi yang tepat kan. Bagus lah Kak, cara pemikiran akak kan. Seronok lah. Okey, kita nak tahu juga Kak Anis. Best sebenarnya sembang Kak Anis ni tau. Kalau ikut aku tak nak tamatkan ni tau. Tapi saya nak tahu Kak Anis, kalau Kak Anis tak jadi peniaga, tak jadi usahawan, siapakah Kak Anis sekarang ni rasanya? Kan daripada awal umur 7 tahun saya jual kuih kan. Datuk Siti pun jual kuih daripada kecil kan. So mungkin saya jadi penyanyi. Aku dah agak dah jawapan dia. Tapi Kak Anis memang pernah masuk pertandingan menyanyi ke apa, pernah ke? Tak. Tak pernah. Tapi tak penyanyi. Saya tak ada talent langsung untuk menyanyi. Okay, tak. Baik. Saya separuh tone deaf. Kak, untuk ni kita nak dengar sikit rangkap nyanyi. Walaupun lagu Happy Birthday. Lagu Happy Birthday ke Kak, kalau boleh Kak. Please lah, semua yang kami ni, yelah, ini julung-julung kalinya. Sebab itulah saya tak jadi penyanyi. Sebab adik saya memang cakap kalau karaoke dengan saya macam bersyair. Tone deaf. Tapi Kak ni ajak ni dia penyanyi kat dulu. Jadi dia telinga dulu dia je ke? Sekarang penyanyi juga. Tapi telinga dia Kak, dia tahu tone akak macam mana nak betulkan apa semua. Cuba Kak tahu ya, betul kan? InsyaAllah Kak, saya boleh nilai betul. Lagu hari raya. Jangan buat. Hari raya sikit. Aduh. Kakak tak pernah ke pergi karaoke dengan abang ke? Selalu. Tapi kita suami isteri tak apa. Dua-dua tone deaf. Memang satu cerita aku nyanyikan untuk kau nyanyikan untuk aku. Akak tone deaf, ranting pun tone deaf. Jadi Syah sendiri tak apa. Jadi itu pokok tone deaf. Itulah kelebihan orang ni lain-lain kan. Mungkin tak diberikan kelebihan pada suara, tapi diberikan kelebihan untuk memimpin. Suara dia bila berkata-kata tu memberikan kesan. Menyanyi terkesan nanti. Kak, saya nak berterima kasih lah dalam satu hal ni, di mana ialah Tamasya Komedi Rakyat ni, yang akak dia penaja rasmi untuk kita punya acara ni. Bukanlah siapa-siapa pun, bukanlah apa-apa pun sebenarnya. Tamasya Komedi Rakyat hanya satu idea yang kita nak bagi hiburan tapi bermoral dan bermesej kepada masyarakat, dan kita nak pentaskan, nak tour. Boleh kita katakan produk barulah. Tak ada siapa pun nak ni kan. Saya sebenarnya dan kawan-kawan dan ajak approach berbanyak kita nak buat tu. Tapi hanya mimpi yang diorang kata, ni mimpi kau. Dia bukan mimpi kita bersama kan? Bukan. Tak ada lah, maksudnya macam aku tak percaya ke. Maksudnya kan susah lah orang nak percaya produk baru. Bukan salah diorang juga, tapi dia tak nak percaya. Tapi bila House Act kita datang, kita bagi tahu, kenapa akak boleh percaya pada Tamasya Komedi Rakyat ni? Dan kenapa akak setuju untuk tajaan 25 juta tu? Amin. Juta. Kan? Tamasya Komedi Rakyat. Kenapa saya setuju untuk jadi penaja? Sebab saya pernah melalui satu fasa bawa produk baru yang orang tak percaya. Tapi saya tahu produk ni boleh pergi. Jadi bila Syarul bawa idea tu kepada saya, saya rasa dia bukan hanya nak keluarkan produk. Macam saya sendiri bila buat House Act, saya bukan hanya nak keluarkan produk. Kalau nak keluarkan produk, banyak lagi produk boleh keluar. Tapi di belakangnya adalah untuk menjaga semua orang yang ada di belakang saya. So bila Syarul sendiri present, dia bukan hanya nak buat Tamasya Komedi Rakyat, tapi dia nak membawa teman-teman seperjuangan dalam industri komedi di Malaysia ni untuk sama-sama boleh rasa rezekinya, dan mudah-mudahan
industri komedi di Malaysia ni boleh kita martabatkan pada tahap yang lebih baik, lebih tinggi. So pada saya perjuangan itulah yang sebenarnya saya faham maksud you bila kata mimpi kita bersama tu bukanlah mimpi kita jumpa dalam mimpi, tapi impian kita untuk memartabatkan apa yang ada di Malaysia. Mungkin pada saya memartabatkan minuman lokal ke peringkat global. Tapi martabat Syarul adalah untuk memartabatkan industri komedi di Malaysia ni mungkin boleh dinaikkan dengan lebih gah lagi. Dan saya nampak perkara itu tak mustahil. Dengan adanya aspirasi yang jelas, dengan adanya semangat setia kawan, sebagaimana saya dan tim saya boleh naikkan House Act, tak mustahil Tamasya Komedi Rakyat boleh pergi, insyaAllah. Ui, terharu dengar Kak Anis cakap macam tu kan. Terima kasih Kak Anis sebab percayakan Tamasya Komedi Rakyat. Dan kepada anda yang lain, kalau Kak Anis pun dah menyokong kita, anda yang lain tunjukkanlah sokongan juga kan. InsyaAllah kita akan jumpa di minggu pertama ni nanti dekat Kuantan. Tapi bila jawapan macam tu je, kita rasa macam landasan tu landasan yang sama je. Perjuangan tu sama. Kak Anis throwback cerita dia tentang House Act bagaimana, dan kita pun sama-sama. Bila tak ada orang percaya, bila kita inilah dia orang yang percaya yang pertama, percaya kita je. Jadi kita kena loyal dan juga setia dalam. Terima kasih banyak tau Kak Anis tau. Sama-sama. Saya betul-betul jujur dalam hati saya daripada hati yang paling dalam. Dan terima kasih juga sebab I pun tak tahu macam mana Allah boleh gerakkan hati Syarul kan masa tu jumpa dekat Kilang House Act. Sebab pada Kak Anis House Act masihlah baru nak masuk 3 tahun, baru masuk 4 tahun. Kalau tu sekolah tadika pun belum masuk lagi kan. Tapi nama sebesar Syiro sudi approach House Act, saya rasa macam okay, let's do this together. Saya sukalah orang yang berkata-kata penuh dengan motivasi macam Kak ni kan. Masya-Allah. Dan juga Kak, sebelum kita undurkan diri, mungkin Akak boleh bagi kata-kata semangat ataupun sepatah dua kata untuk peminat-peminat ataupun mereka yang cuba untuk ubah masa depan. Silakan Kak Anis. Okay, untuk semua dekat luar sana, tak kira yang nak jadi usahawan ataupun yang nak jadi artis ataupun komedian whatsoever, pada saya satu je, jangan takut dengan kegagalan. Kegagalan bukanlah lawan kepada kejayaan, tapi kegagalan adalah sebahagian daripada kegagalan. Kegagalan adalah sebahagian daripada kejayaan. Daripada kegagalan itulah kita belajar apa kita punya kekurangan dan kita baiki sikit demi sikit. InsyaAllah akhirnya kita akan sampai ke destinasi yang kita impikan. Tapi kena ingat, hidup ini bukan destinasi. Hidup ini adalah sebuah perjalanan. So dia tidak ada nama penamat selagi kita belum mati. Teruskan berjalan. Dah lama saya dah dengar kata-kata berbaur motivasi sebegini. Saya tahu ramai kalau yang tengah down ni hari ni, dengar ayat tu terus bersemangat je. Come on guys, seorang wanita yang kita bawakan depan anda ini bermula dengan kenangan 30 sen yang tak mampu membelikan gula-gula untuk keluarganya, tapi bermula dengan modal RM500 dan juga semangat, akhirnya membina empire besar dalam perniagaan. Tahniah Kak Anis kita ucapkan. Dan terima kasih juga sebab sudi kongsi pengalaman Kak Anis tu. Dan kita doakan juga House Act terus mendunia, terus maju jaya dengan yang pentingnya aku belajar daripada Kak Anis ni, niat tu adalah yang pertama sekali. Dengan izin Allah SWT, dengan niat yang baik, jalan terus, insyaAllah kun fayakun. Kejayaan kena ada kegagalan. Takut gagal tak berjaya dik. Jadi korang kena try House Act dan cubalah rasa macam mana kita cakap. Baik. Terbaik. Kita dah bisik banyak kali. Kita tak dengar dia punya owner bisik. Macam mana? Okey Kak Anis. Kak Anis buat macam saya buat Okey. Labrika moga. Kita cuba okay. Dia kena buka. Jangan menyepuh. Labrika moga. Tak keluar terus. Okay, kita jumpa dalam Syiro dan Sahabat Podcast. Episod akan datang dibawakan oleh House Act. Rasa bantu tak cukup satu. Spread the love. Spread love. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan kisah kerja di pejabat. Di Tamasya Komedi Rakyat, inilah tempatnya. Marilah kita bergembira bersama-sama, lupakan semua masalah.